Bab fittikhadil mimbari. Bab berkenaan dengan pengambilan mimbar. Maksudnya pembuatan mimbar untuk Nabi SAW. Mimbar ni kita tahu bahawa tempat yang apa? Rostrum. Tempat. Kita dah biasa mimbar, kita mimbar kan. Orang Melayu kita kalimah bahasa Melayu mimbar-mimbar lah. Tempat berdiri untuk berkhutbah. Tempat berdiri untuk berkhutbah. So Nabi SAW dahulu berkhutbah di atas mimbar. So tadi ini adalah tentang bilakah mula-mula mimbar tu dibuat untuk Nabi SAW. Arba'u sittin wa sittimiyah 664 Bukhari Muslim. Arba'arba'in wa khamsumiyah 544 an Abi Hazim, daripada Abi Hazim. Dia kata anna nafaran, bahawa sekumpulan manusia, nafar sekumpulan orang. Ja'u ila Sahal bin Sa'din. Mereka datang kepada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Qad tamaru fil mimbari. Mereka telah bertekak, berbalah mengenai mimbar. Itu mimbar Nabi SAW. Min ayyi udin huwa. Daripada kayu apakah ia? Dari kayu apakah ia? Yang confirm dia bukan kayu kokak. Kau lah kan, geng-geng ni nak jual kayu kokak kan, dia bercakap ni kayu apa? Tongkat Musa lah, kapal Nabi Nuh lah. Ini bukan tipu betul lah. Buah tu macam, kokak tu macam buah pinang. Dia punya buah dia bulat macam pinang, tapi dia keras. So bila dia orang bersihkan, sangat keras dan dia orang buat shape lah. Kerana cincin lah jadi tasbih. Orang kata, keras tu satu benda. Tapi masalah keras bukan maksud dia ada power. Tapi saya pernah jumpa seorang budak. Tak tahu apa jadi kat sekarang. Padahal saya tahu cerita, dia jaga kuda Habib Omar, lepas tu kena tendang dengan Habib kuda tersebut. Lepas tu tak tahu apa jadi dia. Ini kisah benar. Dia kata tak tipunya. Kalau dia ada, saya boleh clarify balik. Cuma kawan saya yang bersama kami ketika tu, seorang meninggal lah. Seorang lagi duduk lagi. Dekat Terengganu. So cerita kelakar dia macam ni. Budak ni, saya impress sebab dia daripada Afrika Selatan. Kami kan di Yaman. Ni Afrika. Dia belajar dekat Afrika Selatan. Dia menyeberang datang ke Yaman. Kami impress sebab kita tahu bahawa Afrika ni bukan negara yang aman. Kan kalau jumpa orang pau tepi jalan kutip apa rompak kita, benda biasa. Cerita macam cerita 6 Jahanam Piramli tu kan, pergi tepi jalan buat duit. Benda tu biasa. Kita kat Malaysia ni kan dah civilized. Orang tak buat perangai macam tu dah. Kalau tidak orang lintas rumah saya tahan lah, bawa kayu pukul. Tahan. Kan zaman dulu orang buat. Zaman sekarang tak buat dah. Tapi dekat belah Afrika masih ada lagi. Tak aman perjalanan daripada bandar ke bandar tu. Tak aman. Tapi budak ni sampai daripada Afrika Selatan, dia Malaysian, dia datang ke Son'a. Kata Son'a, dia datang, tak ada tempat tinggal, kami bagi tumpang dekat rumah kami. Rumah sewa yang kami sewa. Lepas tu, dia ceritalah pengalaman dia sebagainya. Kita impress lah. Lepas tu kami tanya soalan. Saya kata macam mana tak boleh lepas? Kawasan tu kan payah nak lintas tu. Dia pergi dekat bag dia, backpack dia ada. Dia keluarkan tasbih. Tasbih bulat-bulat warna oranye gitu. Dia pergi kat dinding, dia hempas. Pam kan. Saya dengan kawan-kawan saya yang 3 orang, kami bertiga. Soalan saya adalah macam mana awak boleh lepas perjalanan tadi? Dia tengok. Dia tunjukkan tasbih tu, dia kata tak keras. Saya cuba nak cantumkan apa kaitan tasbih keras dengan kau selamat. Takkan kau pukul orang dengan tasbih tu ke? Nak tahu juga kan? Apa benda yang kau buat sampai kan selamat, kan tak kena rompak dan sebagainya. Rupanya dia ada kepercayaan dia selamat sebab tasbih tu. Kami pandang muka dia, kami macam so, itu belum dia tahu saya siapa. Lepas tahu saya siapa, dia pindah. Tak duduk rumah tu. Tak duduk dulu ada satu nasihat. Lepas siapa yang belajar dekat Hadramaut, kalau datang ke Son'a jangan jumpa Adli. Jumpa saya tu macam jumpa hantu. Lari. Dia duduk dia kadang bersembang bercerita kan, dia tak kenal siapa. Sekali dia tak tahu saya siapa, lepas tu tak datang dah.
Tapi ini pun sama, ada datang tapi saya gelak lah. Kita tanya kenapa kau lepas perjalanan tadi. Tempat tu susah. Daripada Afrika Selatan, antara bandar paling bahaya dunia. Johannesburg. Memang bandar bahaya. Dia boleh lintas, gerak di situ, lintas negara Afrika, beberapa negeri, sampai Yaman. Kita impress lah. Kita saja tanya kenapa. Dia pergi kat beg dia, ambil tasbih, dia hempas. Dia kata, tengok, keras. Saya macam... Sampai sekarang saya confused. Apa yang dia nak cakap? Unless, tadi maksud dia kata dia selamat sebab tasbih tadi. Sometimes benda tersebut lah, kita kata benda yang kayu apa asal. Kan? Macam mana kita kata tongkat Musa. Kalaulah kita jumpa pokok yang daripadanya datang tongkat Musa. Atau cincin yang daripadanya batu, cincin Sulaiman. Ia bukan bermaksud bahawa anda boleh memperolehi kekuasaan, kehebatan ataupun kemuliaan yang sama seperti para anbiya tadi. Yang tu patut kita faham. Yang pelik je orang boleh bayang macam tu. Pasal pokok sama je sekian. Kalau ikutkan kita dengan anak Adam. Saya anak Adam, awak anak Adam. Kalau Adam mulia daripada syurga, saya pun ada kemuliaan macam yang sama. Asal awak tak tengok macam tu? Pelik betul. Tak tahu kenapa. Allah alam. Saya tak faham kenapa, tapi saya cuba cantumkan dot tu. Saya nampak dot dekat situ lah. Tasbih. Jadi kayu kokak tu macam tu juga. Kalau dia keras tu je. Pasal dia keras, tapi orang ada letak kepercayaan. Kerana dia keras, maka dia nilai itu. Tapi macam mimbar Nabi, punya mimbar Nabi naik berkhutbah tu, para tabi'in selepas daripada zaman, para sahabat tak kisah. Para tabi'in ni datang. Kau kayu apa? Dia ustaz kayu apa? So perbualan tadi, sampailah mereka jumpa Sahal bin Sa'ad. Okay. Dia kata, min ayyu'udin huwa. Faqala, maka berkata Sahal bin Sa'ad, ama wallahi, adapun demi Allah, inni la'arifu min ayyu'udin huwa. Aku tahu daripada kayu apakah ia. Wa man amilahu, dan siapa buat benda tu. Dua-dua aku tahu, dia kata. Wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwal yawmin jalasa alaihi. Dan aku lihat Rasulullah SAW pada hari pertama duduk di atasnya. Qala faqultu lahu. Maka kata Abu Hazim, aku pun cakap kepada Sa'ad bin Sa'ad, ya Abu Abbas, wahai Abu Abbas, hadisnya ceritalah pada kami. Qala, kata Sa'ad bin Sa'ad, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila imra'atin, telah mengutuskan Rasulullah SAW kepada seorang wanita. Qala Abu Hazim innahu la yusammiha yauma idzin. Berkata Abu Hazim, Sa'ad bin Sa'ad ada sebut nama perempuan tadi. Kalau kita buka dalam syarah hadis, riwayat yang lain datang, dia kata Mina, mim ya nun alif hamzah. Nama dia. Ada kata orang tersebut, wanita tadi isteri kepada seorang sahabat yang lain lah. Cuma pentingnya dari riwayat kedua nanti kita akan nampak Nabi, perempuan tu tawar kepada Nabi. Aku ada tukang kayu, aku ada hamba, boleh buat kerja, kau nak tak? Dia tawarkan. Dalam riwayat ini, Nabi yang utuskan kepada dia, mungkin lepas dia tawarkan, akhirnya Nabi ambil tawaran tersebut dan suruh buatkan untuk baginda mimbar. Okey. Dia kata unduri, Nabi utuskan dan kata unduri ulamaki an-najjara. Tengoklah, lihatlah akan hamba engkau. Kalimah ulam ni ganti kepada penggunaan yang asal pada masyarakat Arab ketika tu, abdun. Saya pernah terangkan dulu. Diorang dulu gunakan kalimah abd. Hamba milikan, dia akan panggil abdun. Tapi lepas daripada Nabi SAW terang pada mereka tentang kedudukan hamba tu hanya milik Allah SWT, perhambaan tu hanya milik Allah, maka tak dipanggil seorang tu hamba sekian. Digunakan kalimah gulam, atau satu lagi. Apa? Ada satu di kalimah. Dia gulam. Budak-budak. Kalimah gulam ni maksud dia budak. Khadam tak sangat. Dia gulam ni maksud dia yang hamba binikan. Dia hamba binikan. So memang dia takkan gunakan kalimah abdun dah. Dulu kalau tidak, nama abdun ni biasalah. So kita dengar Bani Abdul Qais. Abdi Qais. Qais nama ketua kabilah tadi, hamba dia dapat nama Abdul Qais. Macam atuk Nabi, nama dia Syaibah, dipanggil Abdul Muttalib. Sebab apa Abdul Muttalib? Muttalib bukan nama Allah. Muttalib dia nama pak saudara dia. Kan Abdul Muttalib, bapa dia nama Hashim. Hashim ada adik beradik nama Muttalib. Daripada Muttalib inilah turunnya Imam Syafi'i.
Bila kita panggil Syafi'i kan, dia Muttalibi datang dari sini. Daripada Muttalib. Nabi SAW daripada Hashim. Hashim ni dia ada anak, nama dia Syaibah. Tapi Syaibah ni dia dulu duduk dekat Syam. So Muttalib ni pergi Syam, ambil anak saudara dia bawa balik ke Mekah. Orang kat Mekah tak kenal siapa budak ni. So dia pun panggil Abdul Muttalib. Itulah kes nama dia dapat Abdul Muttalib tu. Sebab Muttalib bukan nama Allah. Jadi kalimah gulam digunakan. Gulam sebagai apa? Ganti kepada penggunaan Abdun. Kadang-kadang benda ni dah extend jauh. Sebab orang-orang belah India, Pakistan pakai pula gulam Rasul. Abdun Nabi ada yang Gatal Miang pakai nama Abdun Nabi. Abdun Nabi. Hamba Nabi. Kok ia pun jangan macam tu. Okey, ringan sikit. Gulam Nabi. Gulam Rasul. Kalau pernah dengar nama kan. Macam Mirza Gulam Ahmad. Gulam tu maksud dia hamba lah. Dia by right istilah tadi. So jadi Nabi kata pada wanita tersebut, unduri gulamakin najjar. Tengoklah hamba engkau yang tukang kayu tu. Ya'malu li a'wadan. Untuk dia kerjakan untuk aku berbatang kayu. Ukallimun nasa 'alaiha, untuk aku berkata-kata kepada orang ramai di atasnya. Maka kata Sa'ad bin Sa'ad, fa'amila hadhihi thalatha darajatin. Maka tukang kayu tersebut, hamba wanita tadi pun buatlah akan 3 anak tangga ini. Memang mimbar Nabi 3 anak tangga je. Apa yang orang nampak zaman sekarang sampai 6 dan sebagainya, kejap lagi saya terangkan. Okey. Thumma amara biha. Kemudian telah memerintahkan terhadapnya Rasulullah SAW. Fawudi'at hadal mawdi'a. Lalu diletakkan tempat ini. Dekat tempat ni. Okay. Fahiyya min tarfa'il ghabati. Ia daripada pokok tarfa'. Tarfa' ni saya try cari. Tapi dia bukannya pokok dekat tempat kita. Kalau dalam bahasa Inggeris dia tamarisk. Tamarisk. Dia pokok yang berada di kawasan padang pasir. Kawasan dia ada pokok yang daripada tamarisk. So jadi nama bahasa Arab dia torfa lah. Nama Melayu dia tak ada lah pasal dia tak ada tempat Melayu. Dia kena jaga juga kan. Dan nama pokok tu tak ada kat tempat Malaysia. Awak pergi namakan bahasa Melayu buat apa? Payah juga orang Melayu kita ni semua nak di Melayu kan. Dia tak boleh. Jadi nama dia tamarisk. Kalau ikut bahasa Inggeris dia nama dia tamarisk. Jenis pokok tu Al-ghabah hutan. Ghabah hutan. Dan kata okey, jadi dia kata dibuatkan mimbar tu macam tu. Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi fakabbara. Sebenarnya aku telah melihat, kata Sahal bin Sa'ad, aku melihat Rasulullah SAW berdiri di atasnya lalu baginda bertakbir. Wa kabbaran nasu wara'ahu, dan telah bertakbir orang ramai di belakang baginda. Nabi solat sambil berdiri di atas mimbar berkenaan untuk orang ramai nampak. Okay. Wa huwa 'alal mimbari, dalam keadaan baginda di atas mimbar. Tsumma rafa'a fa nazala qahqari. Kemudian baginda pun angkat badan ketika daripada rukuk, kemudian baginda undur perlahan-lahan ke belakang hatta sajada fi asli mimbari, sampai Nabi sujud pada bahagian bawah mimbar. Asal mimbar tu maksudnya kawasan tanah dia lah. So Nabi naik atas rukuk, i'tidal, kemudian Nabi turun, Nabi sujud. Okey? Hatta sajada fi asli mimbari. Thumma ada, kemudian baginda naik balik. Hatta faragha min akhiris solat. Nabi naik balik, berdiri balik atas tu, dan orang ramai nampak Nabi. Okey, sampai Nabi SAW buat sampai akhir solat. Thumma, kemudian aqbala 'alan nasi, baginda menghadap pada orang ramai. Faqala, maka baginda bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni sana'tu hadha li ta'tammu bi. Sesungguhnya aku buat ini untuk kalian berimam denganku. Wa li ta'allamu salati, supaya kamu belajar akan solatku. So Nabi buat itu untuk orang nampak. Pasal Nabi, kalau Nabi duduk berdiri sama level dengan orang ramai, orang tak nampak badan Nabi macam mana, tangan Nabi macam mana. Tapi bila Nabi duduk dekat atas tu, orang ramai dapat lihat kedudukan bagi badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penting
Sebab tu dalam kes pengajaran cara solat, memang imam tu boleh berdiri di atas mimbar untuk orang ramai tengok badan dia macam mana. Posture badan dia macam mana ketika berdiri atau ketika rukuk. Dan seterusnya lah. Ketika sujud tak nampak lah kena turun bawah. Jadi ketika yang lain tadi memang imam tu diletakkan di hadapan, boleh untuk berada dalam demikian. So perbuatan Nabi SAW naik dan turun tadi tu, kalau ikut kita habis batal dah lah. Lebih 3 kali pergerakan. Nabi SAW buat berkenaan dan tidak batal. Bila Nabi tak batal, awak tak boleh batalkan orang punya solat. Okay. So cuma mimbar yang Nabi SAW berada di atasnya, kalau kita buka dalam syarah sahih dalam Fathul Bari dalam Fathul Bari, dia sebut dekat sini, dia kata dia kata dia kata apa? Ada sebahagian ahli sejarah menceritakan bahawa Nabi SAW dahulu berkhutbah di atas mimbar daripada tanah sebelum dibuat mimbar untuk Nabi daripada kayu. Tapi hadis-hadis yang sahih semua tak tunjukkan perkara sedemikian. Bahkan nanti kita akan bincang tentang batang tamar yang Nabi SAW sandar kepadanya, yang batang tamar itu menangis bila Nabi tinggalkan. Okey. Dia kata dia kata dekat sini, mimbar Nabi SAW ni sebenarnya 3 anak tangga je lah. Sehinggalah ditambah oleh Marwan bin Hakam dalam zaman kerajaan pemerintahan dia. Ditambah oleh Marwan bin Hakam pada khilafah Muawiyah menjadi 6 anak tangga. Asalnya tangga mimbar tu hanya 3. Kemudian ketika zaman Muawiyah menjadi khalifah, dihantar Marwan bin Hakam pergi ke Madinah untuk tambah anak tangga kepada mimbar tersebut. Sebab kenapa? Sebab cerita dia macam kita terangkan dulu, kisah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dialah yang pertama patah balik. Sebab Nabi SAW mimbar berkhutbah daripada atas sekali. Datang Abu Bakar, dia turun 1 anak tangga. Datang Umar, dia turun 1 anak tangga. Habis dah. Datang Osman, dia naik atas balik. Ketika Osman buat balik tu kadang timbul ada orang tak puas hati, tak setuju dan sebagainya. Tapi Osman bin Affan radhiyallahu anhu buat kerana dia tahu kalau dia kata dia turun ke bawah, orang berikutnya nak gimana? Itu yang Syiah kita nampak imam bawah tanah tu. Kan imam kan, macam mana imam pergi? Kan? Kita bimbang juga takut nanti turun sampai ke bawah. Wallahu a'lam. Tapi realiti dia benda ni yang kadang-kadang orang tak puasan. Mana tindakan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tadi bukan tidak menghormati, tapi dia tahu benda ni akan menyusahkan umat. Sebab tu dia pergi naik atas balik. Cuma zaman pemerintahan Muawiyah, Muawiyah pernah arahkan Marwan bin Hakam, gubernur dia di Madinah, untuk tambah anak tangga. Apa jadi? Dia kata kat sini, daripada bawah. Dan sebab itu adalah ceritakan oleh Zubair bin Bakar dalam akhbar Madinah dengan sanadnya kepada Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata telah memutuskan Muawiyah kepada Marwan bin Hakam, dan itu dia punya gubernur di Madinah. Dia kata untuk membawakan mimbar tadi, untuk bawa kepadanya mimbar tersebut. Lalu dia perintahkan dan dia cabutlah. Lalu ketika itu riwayat datang kata Madinah menjadi gelap. Sampai keluar Marwan berkhutbah, berucap, dan dia kata aku hanyalah buat ini kerana perintah Amirul Mukminin untuk aku meninggikannya. Aku cabut ni pasal nak naikkan dia ke atas, bukannya kerana nak buat lari dan sebagainya, dia kata. Dia kata dan satu riwayat lain kata sampaikan matahari itu jadi gelap, sampaikan dia orang nampak bintang dekat langit. Jadi ini riwayat datang. Lalu ditambah padanya 6 anak tangga, dan dikatakan ditambah padanya ketika itu kerana orang ramai sangat. Sebab kalau dia kata 3 anak tangga tadi tak cukup untuk orang ramai belakang nampak. So lagi tinggi, lagi jauh lah boleh dilihat oleh orang ramai di belakang. Itu tujuan kenapa penambahan anak tangga tu dibuat. Berkata Ibnu Najjar, salah seorang ahli sejarah, dan berterusan di atas itu melainkan apa yang dibuat oleh di Masjid Nabawi tadi telah terbakar pada tahun 654. Mimbar tu telah
bakar. Kemudian telah memperbarui Muzaffar, salah seorang raja Yaman. Dia buat pada tahun 506 satu mimbar yang baru. Kemudian diutuskan mimbar tersebut. Kemudian ada pula raja satu lagi pula datang, hantar pula pada tahun pada sesudah tahun 610, dihantar pula mimbar baru, dan berterusanlah mimbar yang baru tadi sampai zaman Raja Muayyad, ditukar pada tahun 820 dengan mimbar yang baru. 820 mimbar yang baru. So mimbar yang ada sekarang ni bukan mimbar yang Nabi SAW berada di atasnya dahulu. Pertama mula asal 3, lepas tu ditambah jadi 6, kemudian terbakar, kemudian raja-raja yang berikutnya datang hantar mimbar yang baru. So kadang-kadang orang golek kat situ kan, dapat sentuh ke cium ke, bukan, awak tak dapat benda yang kadang-kadang ini cara Allah Subhanahu Wa Taala menghentikan atau menghilangkan sesuatu daripada umat. Itu je. Bukan sebab kerana benda tu tidak ada keberkatan. Kalau Nabi pernah sentuh, memang kita ambil berkat. Tapi masalah sekarang ni yang Nabi sentuh dah tak ada. Ini yang banyak orang tak faham. Sebab apa? Sebab benda tu dah ditukar. Mimbar tu telah ditukar selepas berlaku kebakaran pada tahun 540. Ini orang tu 654 berlaku kebakaran Sitmi'ah Khamsin Arba', betul, 654. So, jadi memang kayu-kayu dia yang asal dah tak ada. Itu je. Okay. Baik. Last. Baik. Khamsa wa Sittin wa Sitmi'ah 665 Bukhari, Tis'ina wa Alfain 2095. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna imra'atan, bahawa seorang wanita minal ansari, daripada kalangan Ansar, qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia telah berkata kepada Rasulullah SAW. Ni riwayat yang saya kata dia tawarkan. Dalam riwayat yang tadi tu Nabi yang utuskan. Tapi ini dia tawarkan terus kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala aj'alaka syai'an taq'udu alaihi. Engkau nak tak? Mengapakah tidak aku buatkan untuk engkau sesuatu untuk engkau duduk di atasnya. Fa inna li ghulaman najjaran, kerana sesungguhnya aku ada seorang hamba yang juga seorang tukang kayu. Mana alim atau pandai berkenaan dengan pertukangan kayu. Najjar, tukang kayu. Qala, Nabi pun kata, in syi'ti, kalau kau nak, itu buatlah. Kalau kau nak, kau buatlah. Qala, kata Jabir, fa'amilat lahul mimbara. Lalu, wanita berkenaan buatkan untuk Nabi SAW satu mimbar. Falamma kana yaumul jumu'ati, maka bila terjadi hari Jumaat, lepas mimbar tu dah siap. Qa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mimbari, telah duduk Nabi SAW pada mimbar berkenaan. Alladhi suni'a, yang dibuat. Fasahatin nakhlatul lati kana yaktubu indaha, lalu telah menjerit batang tamar yang dahulu Nabi berkhutbah di sisinya. Hatta kadat antasyaqqa, sehingga seolah-olah hampir-hampir dia terbelah. Mana dia menangis macam nak pecah. Batang tamar tu. Tapi para sahabat Nabi SAW tak macam kita. Kita larilah kalau dengar macam tu. Para sahabat tunggu, tengok apa jadi. So, batang tamar tu menangis. Saya ingat diorang ada buat lagu kot. Batang tamar itu menangis, something apa benda tah. Geng-geng apa. Batang tamar kan menangis. Memang batang tamar tu menangis. Ini antara hadis ni sebenarnya datang dari riwayat tentang mukjizat Nabi SAW. Mana para sahabat Nabi SAW, selain daripada mukjizat Al-Quran tu sendiri, yang mereka faham dari segi bahasa, sebenarnya Allah Ta'ala beri pada Nabi SAW benda macam ni. Yang depan mata mereka makanan sedikit jadi banyak, air yang sedikit boleh cukup untuk ramai. Termasuk juga batang tamar tu menangis. Ada kadang-kadang yang diceritakan dalam hadis, Nabi pegang makanan tu berzikir kat tangan Nabi, para sahabat dengar. Batu kat tangan Nabi pun berzikir, para sahabat dengar. Ini semua ni adalah di antara tanda-tanda kebenaran Nabi SAW. Cara Allah Ta'ala tunjukkan dia memang utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, jadi batang tamar tu menangis. Dan menangis sampai hampir-hampir dia terbelah. Fa nazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah turun Nabi SAW.
Hatta akhadaha, sampai Nabi pegang akan batang tamar tadi. Fadammaha ilaihi, baginda peluk batang tamar tadi kepada badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Faja'alat ta'innu aninas sabi. Lalu jadilah batang tamar tadi teresak-esak, sampai teresak-esaknya seorang budak yang kecil. Alladhi yusakkatu, yang didiamkan. Hatta istaqarrat, sampailah senyap terus. Nabi peluk sampai batang tamar tu berhenti menangis. Qala, kata Jabir, bakat batang tamar tersebut menangis ala ma kanat tasma'u minadh dhikri, di atas apa yang didengar daripada peringatan Nabi SAW. Warawal Bukhari, Imam Bukhari juga riwayatkan riwayat lain. Ani bin Umar, daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia kata kana Nabi yakhtubu ila jiz'in. Dan Nabi SAW akan berkhutbah pada sebatang tamar. Mana tamar tu? Batang tamar je, pokok tamar tu tak ada batang dia. So Nabi akan bersandar dekat batang tamar tersebut. Ada riwayat datang kerana Nabi nak berdiri lama, tak larat Nabi sandar pada batang tamar berkenaan. Falamma takhadha mimbara. Lalu apabila baginda dah ambil satu mimbar, itu untuk baginda berkhutbah padanya, tahawwala ilaihi, baginda pun beralihlah kepada mimbar tersebut. Fahannal jiz'u, lalu telah menangis batang tamar tersebut. Fa'atahu, lalu baginda datang kepada batang tamar berkenaan. Famasaha yadahu alaihi, lalu baginda menyapu tangan baginda pada batang tamar tersebut. Itu sampai dia diam. Sampai batang tamar tu tidak lagi menangis. Dan habis itulah. Dan para sahabat Nabi SAW pula, lepas tu tak adalah potong seorang sikit, ambil bawa di rumah. Orang kita jangan kan. Dengar pokok menangis dia ambil. Dengar scam menangis dia ambil. Ini salah. Sebab tu kadang-kadang kita kalau kita perhatikan para sahabat Nabi SAW, mereka lah misal yang terbaik untuk kita fahami agama. Tak ada mereka cari nilai tadi, barang tadi untuk pakai, tak ada. Benda tu macam tu. Habis. Kalau tidak nanti semua tapak kaki tempat Nabi keluar tu habis dikutip. Sebab Nabi lintas kawasan tu, pergi ke, habis dikutip. Tapi oleh kerana mereka tidak diajar sedemikian oleh Nabi SAW, maka mereka tak buat macam tu. Itulah patut berlaku pada agama kita juga. Okay, baik.